Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib memimpin majlis ilmu kita pada malam ini. Saya ingin memberikan penghormatan peribadi dan majlis kepada yang berusaha Tuan Haji Khair bin Napiah, pengurusi Masjid Jami' Medan Kelebang Restu, yang berusaha Encik Azizi penghulu Mukim Cemor, yang berusaha Tuan Haji Alias bin Muhammad, timbalan pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, para pemimpin setempat. Seterusnya saya kira kepada semua yang dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya kita bersama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Pertama sekali, sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan ruang dan kepercayaan, termasuk juga pasti tuan-tuan yang saya muliakan, kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat fakir dan dhaif. Semoga ya Allah jadikanlah pertemuan ini sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan kebaikan yang sempurna daripadamu, wahai Allah. Janganlah ada seorang pun di kalangan kami yang terkecuali daripada mendapat rahmat, kerana kami sangat mengharapkan rahmat. Tatkala kami masuk ke dalam masjid ini, kami menadah tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosaku wahai Allah, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat daripadamu. Maka berilah rahmat kepada kami ya Allah, dengan kami diikat hati-hati kami dengan ukhuwah Islamiah yang sebenar, sehingga tidak ada pun seorang yang datang ke masjid ini merasai bahawa dia disantuni oleh saudara-saudara yang sama-sama dijemput sebagai tetamu Allah. Janganlah ada seorang di kalangan kami pun ya Allah, melainkan apabila kami duduk dalam majlis ilmu ini, kami diberikan pertambahan ilmu, dan yang terpenting direzekikan kepada kami faham. Jadikanlah ya Allah dengan rahmat daripadamu wahai Allah, kami mendapat titis keampunan daripadamu, dan kami harap sangat lahirlah pada hati-hati kami berbekas sifat tawadhu', merendah dirinya kami setiap kali kami sujud. Kami takut sangat wahai Allah, makin banyak kami sujud, tetapi seperti iblis laknatullah yang terlalu banyak sujud. Kami tak nak jadi seperti iblis laknatullah yang terlalu banyak ilmu, tetapi menjadikan ianya tubuhnya sujud tetapi hatinya bongkak dan sombong. Maka rahmatkanlah kepada kami semua ya Allah sifat-sifat tawadhu' dan sifat-sifat mulia dalam diri kami. Itulah yang kami harapkan kami dapat dalam masjid ini,
kerana kami nak membawa pulang rahmat tersebut ke dalam rumah tangga kami nanti saat kami pulang ke rumah-rumah kami. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kita pada malam ini kita akan sama-sama berbincang, dan bagi para pecinta Rasulullah masih lagi akan menganggap bahawa peluang yang ada ini kita bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti masjid kita telah berulang-ulang kali Ustaz menyediakan meraihkan, membuat sambutan sempena dengan Maulidur Rasul, tapi pada malam ini ia juga masih menjadi tema kita bersama insya-Allah. Maka saya berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan perbincangan kita ini kita dapat melaluinya sehinggalah ke penghujung, dan Allah berikan kita kefahaman. Ilmu bukan disampaikan dan ilmu bukan diberikan oleh penceramah. Penceramah hanya menyampaikan, tetapi hakikat ilmu adalah datangnya daripada Allah. Maka semua yang dikasih sekalian, kerana kuliah ini adalah kuliah, bolehlah kita katakan kuliah maghrib kan. Jadi tuan-tuan, kuliah maghrib ni nanti dia pendek je, masuk isyak habislah kan. Jadi kalau macam tu maknanya masa kita tak banyak. Jadi dalam masa yang tak banyak inilah kami akan sama-sama berbincang, dan saya suka alangkah baik seandainya pada malam ini konsep duduk kita bersama pada malam ini adalah sebuah muzakarah. Saya lebih suka begitu tuan-tuan, sebab ayah saya pesan sangat pada saya, Zul, sekiranya kamu dipanggil berceramah, kamu kena tengok jamaah yang kamu nak ceramah. Sekiranya jamaah yang kamu nak ceramah itu orangnya tak pandai, ceramahlah. Tetapi sekiranya mereka adalah orang-orang yang pandai, jangan ceramah, ajaklah muzakarah. Saya berdiri di hadapan, saya dapat menatap wajah tuan-tuan daripada hujung ke hujung, dan saya dapati tak ada seorang pun tak pandai. Jadi terpaksa tak boleh ceramah. Jadi terpaksa guna nasihat ayah saya, jadi jangan ceramah, muzakarah. Boleh ke tuan-tuan harapan seorang ayah saya laksanakan? Boleh ke tuan-tuan? Tuan-tuan masih melaksanakan, mengamalkan SOP ke? Datang ke masjid, tak bercakap. Boleh kan Ustaz? Boleh dah kan? Boleh dah tuan-tuan. Ramai lagi masih ya. Mungkin adakah yang datang tadi scan-scan kat luar? Tak ada dah tuan-tuan. Datang masuk terus sahaja. Boleh ke tuan-tuan kita jadikan ni muzakarah? Boleh? Alhamdulillah. Sebab ulama pesan, ilmu saya yakin dah ada dalam dada. Siapa tak tahu tentang Nabi? Siapa tak tahu tentang kemuliaan Nabi? Siapa tak tahu? Semua orang tahu. Apabila semua orang tahu, maka apa kata kita hidupkan apa yang kita telah tahu. Maka ulama memesan hayatul ilm mudhakaratun. Ilmu yang telah ada dalam dada, dia akan jadi segar, bugar, subur hanya dengan satu cara, ialah dengan mudzakarah. Jadi alhamdulillah saya kira saya dah dapat persetujuan pertama adalah daripada tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, saya suka sangat bila kita datang bersama, malaikat memayungi kita, dan saya sangat suka sekiranya tuan-tuan kita dapat membaca beberapa doa, dan doa tersebut langsung diaminkan oleh para malaikat. Itu harapan saya. Jadi dalam perjalanan berbincang ni tuan-tuan, tengah-tengah bincang mungkin saya berhenti jap, marilah kita baca satu doa bersama-sama. Jadi ini juga saya nak minta daripada tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tak selesa, tuan-tuan boleh menolaknya. Boleh ke tuan-tuan, saya bercadang untuk kita baca tengah perjalanan, kita baca kalau sempat satu doa, dua doa atau tiga doa yang dibaca bersama-sama. Ini permintaan saya yang kedua. Boleh ke tuan-tuan?
Allah baik sungguh, tempat lain tak boleh tuan-tuan. Senang nak berbincang kalau macam ni kan. Yang ketiga, tengok banyak sungguh dia ni minta kan. Dah lah datang. Lepas tu Al-Fadhil tuan pengurusi, saya kena bergegas balik ke KL lepas ceramah. Jadi permintaan ketiga tuan-tuan ialah, sekiranya dalam kita berbincang, bermuzakarah dalam roh anak beranak ni tuan-tuan, tiba-tiba ada amal yang kita kena buat, boleh tak tuan-tuan saya menyarankan kita terus membuat ataupun mengamalkan perkara yang kita bincangkan tersebut. Ini permintaan saya yang last lah tuan-tuan. Boleh atau tidak tuan-tuan? Boleh? Allahu Akbar, Masya Allah. Mudahnya berunding orang baik kan. Setengah tempat dia kata boleh tetapi dengan 5 syarat. Saya tengok syarat tak jadi tuan-tuan. Kat sini boleh tanpa syarat kan? Alhamdulillah. Kalau macam tu semua yang dikasihkan, marilah kita mulakan perbincangan kita. Dan apa kata kita mulakan perbincangan kita ini dengan kita mulakan dengan satu doa lah, satu doa ya. Sebab doa ni saya kira akan menjadi tema kepada perbincangan kita. Tadi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi sebagai ikutan. Itu insya-Allah jadi perbincangan kita. Dan Nabi menyebutkan tentang diwariskan kepada kita agar kita tak sesat, juga kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita mulakan dengan doa sama-sama tuan-tuan, penuh harapan, sebab doa adalah senjata kita. Ad-doa silahul mu'minin. Doa mukhul ibadah. Doa adalah brain kepada ibadah. Bahkan doa itu sendiri bila kamu buat, dia adalah ibadah. Semua yang dikasihkan, bolehkah kita dah mulakan dengan permulaan perbincangan kita dengan doa? Baik. Mari kita mulakan dengan doa. Dan doa ini tuan-tuan daripada para sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Nabi menyebutkan tentangnya dalam, dicatatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya ataupun dalam Jami' Tirmidzi. Semua yang dikasihkan, jom kita baca sama-sama. Dan saya cuma minta tuan-tuan, sebab pada malam ni kita benar-benar dalam keadaan santai, dan kita minta kita dalam keadaan rehat, kita berbincang dalam keadaan tenang setenang-tenangnya. Sebab fungsi pertama ilmu menurut Nabi adalah, Nabi sebut dalam hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul malaikah illa nazalat alaihimus sakinah wa huffat alaihimul malaikah. Jadi Nabi kata pertama sekali bila kita duduk dalam majlis ilmu, yang Allah bedak pertama nak bagi adalah sakinah. Jadi tuan-tuan, kita kena kekalkan cara perbincangan kita adalah untuk sakinah. Dan berita baik kita sebagai manusia, sebab rupanya dalam diri manusia ini Allah dah mencipta mekanisme dalam sistem yang disebut sebagai sistem saraf, yang memang akan melahirkan ketenangan apabila kita mampu mengawal diri kita. Dan sebab itulah saya nak sangat bila kita baca doa, kita berbincang sama-sama, maka semua yang dikasihkan, sebab dalam sistem saraf dia ada sympathetic, dia ada parasympathetic. Maka bila parasympathetic, maka bila kita mampu mengawal dia, dia akan mendatangkan ketenangan pada diri kita. Jadi sebab tu kita tenangkan diri kita dan kita mulakan dengan doa ni bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka
ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Oleh kerana ni jadi tema tuan-tuan, kita ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Tuan-tuan, jom kita melayukan ya, supaya mungkin kita lebih merasai bila Nabi kata bacalah, kerana ini dia baca oleh Nabi Allah Dawud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, kami bermohon kepadamu kasih kepadamu, kasih kepada yang kasih kepadamu, kasih kepada amal yang mendekatkan kami kepadamu. Wahai Allah, jadikanlah kasih kepadamu yang tertinggi mengatasi kami kasih pada diri sendiri atau keluarga kami, hatta air paling dingin ketika kami sangat dahaga. Amin ya rabbal alamin. Maka semua yang saya kasih sekalian, setelah kita baca doa ini, maka marilah saya nak mulakan perbincangan kita. Dan biasanya saya kalau berbincang, saya suka mengikut apa yang ada turutan dalam kitab syarah, dalam kitab Ibnu Hisham. Dia mulakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyiduna Anas ibn Malik. Maka tuan-tuan, maka dia telah membawa satu hadis sebagai muqaddimah perbincangan. Maka dalam hadis itu Nabi menyebut, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisyin wastafani min Bani Hashim fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah telah memilih daripada keturunan anak-anak Nabi Ismail seorang yang bernama Kinanah. Lantas daripada keturunan ramai Kinanah, Allah telah memilih seorang yang bernama Quraisy. Daripada Quraisy, Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang daripada Hashim, daripadanya Hashim, dan membentuk Bani Hashim. Dan kata Nabi, aku adalah yang terpilih daripada Bani Hashim yang terpilih. Maka Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini, kata Nabi, adalah penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar, aku bercakap bukan kerana nak bermegah diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa akulah yang pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Dan akulah yang pertama, kata Nabi, Allah izinkan memberi syafaat. Dan Allah pertama menerima daripada hambanya syafaatku, kata Nabi. Jadi Nabi awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Nabilah pertama memberikan syafaat dengan izin Allah, dan Nabilah musyaffa'. Syafaat Nabi itu disyafaatkan dengan izin Allah. Maka tuan-tuan, kita dah nampak sekarang, apabila kita nak berbincang tentang Nabi terutamanya, semua yang dikasih sekalian,
Maka kita dapati bahawa bila kita nak bincang tentang Nabi, kita cuba bincang ya, sebab kata cerdik pandai, ketika kita melihat sesuatu itu berharga, barulah kita akan menghargainya. Jadi pada malam ni kita akan cuba berbincang sejauh mana pentingnya Rasulullah dalam hidup kita. Sejauh mana penting. Dan sekali lagi tuan-tuan, tema kita adalah perbincangan. Tuan-tuan jangan lupa itu ya. Tuan-tuan jangan lupa. Sekiranya tuan-tuan tengok ini macam ceramah, tuan-tuan terus mencelah insya-Allah. Ustaz, kita sedang berbincang, bukan ceramah. Bolehkah begitu tuan-tuan? Bolehkah begitu tuan-tuan? Tuan-tuan, bila berbincang, dia ada satu tuntutan. Apa dia? Mungkin saya akan lontarkan beberapa soalan. Dan saya bukan sama sekali menyoal untuk orang ni tak tahu, orang ni tahu. Tuan-tuan, saya bukan untuk itu. Bila saya lontarkan soalan supaya kita boleh jadi bahan berbincang, maka tuan-tuan, boleh tak kita pergi ke angle ini perbincangan kita? Saya masih menyimpan tentang satu benda penting. Semua yang dikasih sekalian, sekiranya ditanya kepada kita, apa itu doa? Saya sedang tanya. Macam tak serupai tanya. Sekali lagi tuan-tuan, simple. Yang ni saya nak cepat je tuan-tuan. Apa itu doa? Masya Allah. Tuan-tuan terus memberi jawapan. Doa adalah bila hamba minta pada Tuhan. Namanya doa. Alhamdulillah, saya dapat jawapan hampir serentak dan sama. Ya, maknanya doa adalah hamba minta pada Tuhan. Bila masa kita minta je pada Tuhan, kalau memang minta pada Tuhan, itu namanya doa. Dan doa inilah berpahala. Tuan-tuan, apakah hukum asal doa? Ini tanya hukum sedikit. Ya, Masya Allah. Sekali lagi, saya juga dapat jawapan yang hampir serentak daripada tuan-tuan. Cuma ramai jawab dalam hati. Ya, ada jawab tapi mulut gerak-gerak sikit, tapi saya boleh baca. Tuan-tuan menjawab, hukum asal doa adalah, tuan-tuan nampak kan? Saya nampak. Bila tuan-tuan sebut sunat. Hukum ni tuan-tuan, bila kita minta je pada Allah, Allah suka dan Allah bagi pahala. Contoh, saya datang tadi, Masya Allah, minta, ya Allah janganlah jam jalan, takut tak sampai waktu yang ditetapkan oleh pengajuk. Kita minta pada Allah, Allah dah anggap itu sebagai ibadat, dapat pahala sunat tuan-tuan. Baik tuan-tuan, dalam banyak-banyak doa, ada satu doa yang Allah wajibkan kepada kita. Yang ni bukan sunat lagi, tetapi compulsory, mesti minta. Sebab bila wajib, maknanya hamba kena minta. Kalau andai dia tak minta, dia dianggap berdosa. Jadi tuan-tuan, agak-agaknya, apakah satu doa yang wajib kita minta? Ya, tuan-tuan, memang minggu sudah tajuk ceramah ialah menjaga lisan ke? Babul hifzil lisan. Dan tuan-tuan membincang ini mendalam sekali kan tuan-tuan, sehingga tuan-tuan dah membuat satu keputusan muktamad. Sekiranya berkata-kata itu daripada perak, nescaya diam itu daripada emas. Dan tuan-tuan memilih emas kan? Tuan-tuan, kita kan memuzakarah. Yang maksud tak boleh sembang tu sembang benda lara tuan-tuan. Baik, sekali lagi tuan-tuan, saya lontarkan hanya untuk mencambahkan kita punya neuro. Ya, soalan sangat bagus untuk kita. Dalam banyak-banyak doa yang bila hamba minta pada Allah, ada satu doa yang hukumnya wajib. Apakah bunyi doa tersebut tuan-tuan? Ya, Masya Allah. Ya, saya dah dengar. Ada yang lain kan? Kita buka 2-3 lah tuan-tuan. Yang wajib tuan-tuan, mesti minta, tak minta berdosa. Dan bukan sekadar berdosa, tetapi berdosa besar.
minal kabair. Kalau dia tak minta doa itu, dia dianggap berdosa besar. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, saya punya cita-cita tuan-tuan, andainya orang lalu tak sembahyang Jumaat, dia shopping kat luar sana, dia orang tengok, dia orang majlis apa tu? Si A tanya si B ketika beli-beli barang kat luar. Si B jawab, mereka sedang berbincang dan muzakarah capai KPI kita malam ni tuan-tuan. Tapi kalau orang tu tanya dia orang buat apa, jawabnya ceramah, tuan-tuan tak capai KPI kita pada malam ni. So kita pikul KPI ni sama-sama tuan-tuan. Jadi sebab tu nak jadi bincang macam mana? Kita letak satu persoalan, kita bincangkan. Dan tuan-tuan, saya lupa nak beritahu, orang yang menjawab dalam sebuah majlis ilmu dikira pemberi sedekah dan ditulis sebagai seorang pemberi sedekah dan mendapat kelebihan seorang pemberi sedekah. Sebab banyak kadang-kadang rezeki kita tuan-tuan tertahan sebab Allah tunggu hamba-Ku ada tak sedekah. Bila kita sedekah, rezeki menderu datang. Kadang-kadang tuan-tuan, penyelesaian pada masalah panjang kita ada, tetapi Allah tunggu kita beri sedekah. Bila kita sedekah, selesai masalah. Sebab sedekah adalah keajaiban. Dan tuan-tuan, berita baiknya kalau kita bercakap dalam majlis ini tuan-tuan, dia akan mendapat pahala sedekah. Sekali lagi tuan-tuan, ni last lah tuan-tuan, tanya, dalam banyak-banyak doa ada satu doa yang wajib. Apakah bunyi doa tersebut? Alhamdulillah. Rupanya tuan-tuan memang begitu ya. Kena dicabar 2-3 kali baru dia bagi jawapan. Dan jawapan tuan-tuan saya teka. Saya takut saya salah. Saya nampak gerak mulut tuan-tuan. Izinkan saya meneka tuan-tuan. Sekiranya salah, tuan-tuan kata Zul salah. Sekira betul, it's okay, tuan-tuan diam je lah. Baik. Ketika saya tanya tadi kali yang keempat, apakah doa yang wajib? Saya dapati serentak menjawab, termasuk muslimah, Masya Allah, menjawab Ihdinas siratal mustaqim. Bukankah itu yang tuan-tuan jawab tadi? Alhamdulillah, tak ada siapa yang membantah. Memang itulah jawapan dia tuan-tuan. Maknanya saya takut juga kadang-kadang teka Tuan Haji, tiba-tiba Masya Allah, kami tak jawab macam tu. Tapi saya dapati sebentar tadi, itulah yang kami nak jawab Ustaz. Ya, buat apa nak buat kecoh-kecoh? Alhamdulillah tuan-tuan, rupanya satu saja doa yang Allah wajibkan kita. Takdir tuan-tuan, pada malam ni ada seorang duduk kat sini, dia kata saya tak baca pun lagi ihdinas siratal mustaqim. Apa hukum dia tuan-tuan? Berdosa, menunjukkan dia tak solat. Baik tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, ini adalah ujian audio. Tuan-tuan kena dengar betul-betul. Bila imam sebut ihdinas siratal mustaqim, dan kita pun nanti bila imam habis amin kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita minta apa tuan-tuan? Kita minta apa? Apa yang kita minta tuan-tuan? Apa? Kita minta apa? Jawapannya adalah jalan yang lurus. Jadi kita minta apa? Jalan yang lurus. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, ketika Allah nak menerangkan jalan yang lurus dalam suratul Fatihah, Allah tak terangkan apa itu jalan lurus. Sekali lagi tuan-tuan, ketika kita minta, wajib minta, wahai Allah, mintalah apa? Jalan yang lurus. Maka Allah tak terangkan kepada kita apa itu jalan lurus, tetapi Allah terangkan apa tuan-tuan? Siapa? Maka ayat yang sesudahnya siratal ladzina an'amta alaihim, him tu mereka tuan-tuan, ialah siapa orang yang ikut jalan lurus. Itu teknik kaedah Allah mengajar dalam Al-Quran. Allah kata mintalah pada jalan yang lurus. Allah tak terangkan apa itu jalan yang lurus, tetapi semua yang dikasih Allah terangkan siapa yang ikut jalan yang lurus. Sebab andai kamu ikut siapa, kamu ikut apa. Baik tuan-tuan, maka kita tahu siapakah mereka itu tuan-tuan? 4 kelompok. Alhamdulillah, yang ni memang makin laju perbincangan kita. Tuan-tuan dah mula masuk dalam perbincangan makin laju. Bila saya sebut 3, tuan-tuan marah. No, 4. Berapa tuan-tuan? Sama kita kan, nampak? Tak susah dah perbincangan kita. Rupanya mula-mula je yang payah.
Semua yang dikatakan 4 kelompok. Kelompok pertama Allah menerangkan, sebab dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Quran bagaimana kita nak menafsirkan ayat Quran, maka ijma' ulama' menyatakan bahawa tafsir paling tinggi adalah bila ayat menafsirkan ayat. Bila kita nak faham siapakah siratal ladzina an'amta alaihim, him tu siapa, maka Allah terangkan dalam suratun Nisa. Dalam suratun Nisa Allah menerangkan bahawa mereka itu adalah nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihina. 4 kelompok: nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Dan tuan-tuan, kita nak cepat je perbincangan kita tanpa berlengah-lengah lagi. Kalau macam tu tuan-tuan, 4 kelompok ini ada seorang yang memimpin, maka siapakah memimpin 4 kelompok ini tuan-tuan? Masya Allah, kita dah sampai ke dalam lubuk perbincangan kita. Maka keempat kelompok yang kamu kena ikut jalan mereka itu, maka dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang dikatakan sebagai memeriahkan, supaya memang kita letakkan Nabi dalam bullseye, kita letak dalam sasaran perbincangan kita supaya berbekas dalam hati kita pada malam ini. Sebab pihak masjid bukan hanya menganjurkan majlis ini hanya sekadar untuk melepaskan betuk di tangga agar bagi ada, tetapi paling tidak ada satu kesan yang ada pada diri saya dan diri kita semua. Maka kita bincangkan pada malam ini. Maka tatkala kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, di situ tuan-tuan, jalan yang kita nak ikut adalah jalan Rasulullah yang tadi Ustaz Muhammad Najib menyebutkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kalau macam tu sekarang masuk dalam frame setiap hari doa kita adalah Nabi, 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 Nabi. Maknanya setiap hari ni tuan-tuan, Allah minta Nabi itu berada menjadi suri teladan kamu. Kamu duduk di atas jalan dia lalu dan kamu tidak akan melainkan sampai kepada matlamat. Maka sebab itulah semua yang dikasihan, bila saya lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham tatkala dia membacakan hadis tadi, maka dia membawakan riwayat daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi. Maka dia menyatakan bahawa adalah adalah nama Nabi Muhammad yang kita nak fokuskan bersama pada malam ini, agar berbekas dalam hati kita sesuatu bekas yang sesuai dengan majlis yang dianjurkan yang begitu hebat pada malam ini. Maka semua yang saya hormati dan saya kasihan, maka nama Nabi Muhammad adalah tuan-tuan suka macam tu kan, jawab sambil marah. Kalau sekadar tanya nama Muhammad bin apa, tua anak cucu saya pun boleh jawab kan. Kalau saya nak test, kami tanya dalam perang Tabuk berapa hari peperangan itu berlaku, berapa lama pengepungan itu berlaku, kan mencabar sedikit kan tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kan berbincang. Baik, jom kita mulakan balik tuan-tuan. Maka siapakah nama Nabi yang kita sebenarnya, kata ulama, setiap kali kita minta pada Allah nama Nabi sebagai teladan ada, dan Nabi tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saya berhenti sekejap dan saya minta izin untuk sambung. Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwam bin Ya'rub bin Yashjub. Kenapa Zoe Kemal menghalang saya membaca bagi habis?
Oh, saya faham. Sebab Zulkifl menghafal daripada riwayat Imam Tabari tentang keturunan Nabi. Lepas daripada Adnan adalah Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Ya'rub. Itu perbezaan sedikit, wahai Zulkifl. Boleh ke kalau kita ada berbeza sedikit dalam hafalan ni, jangan kita saling membantah-bantah tuan-tuan. Cari jalan persamaan. Boleh ke tuan-tuan? Baik. Oleh kerana pada malam ni kita cuba fokus semua yang saya kasih sekalian, ada benda penting yang kita kena fokus bersama-sama, maka saya mengajak kita berbincang dan kita mengikut tempo yang telah dibuat oleh mereka yang mensyarahkan tentang Nabi, terutama daripada Ibnu Hisham, dan kita ambil mukaddimah dia. Dan tadi saya telah sebutkan adalah Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ulama bersepakat menyatakan bahawa adalah keturunan Nabi dalam catatan para ulama hadis dan sirah yang paling sahih bila kita berhenti pada Adnan. Namun kita membuka catatan-catatan sejarah, mereka menuliskan juga, contohnya Ibnu Ishaq dia menyambung, contohnya Imam Tabari menyambung, dan saya mohon izin menyambung tersebut dengan penuh kepercayaan bahawa yang ittifaq adalah Nabi sampai pada Adnan, adapun ke atas kita hanya membaca secara catatan. Maka sebab itu bila kita bacakan Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falith bin Aymar bin Shalih bin Irfakhshat bin bin Nuh bin Lamik bin Matusalah bin Akhnuq bin Yad bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Itulah jalur yang tercatat dalam kitab menurut riwayat yang saya sebutkan tadi daripada Zaid bin Abdullah Al-Bakai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi. Maka semua yang dikasih sekalian, kalau begitu semua yang saya kasih sekalian, apabila kita dapati itulah Nabi yang kita bakal bincangkan pada malam ini, dan saya nak mengambil apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib sebentar tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebut, bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta ya Allah jalan yang lurus, maka Allah bagi tahu jalan yang lurus itu ialah jalan yang telah dilalui oleh orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, 4 kelompok, maka dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Allah dalam ayat yang lain memberitahu bahawa Nabi Muhammad ini laqad kana lakum. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, apabila ada lamut taukid, lam yang menegaskan, dan ada huruf taukid qad bergabung jadi laqad, maka ayat tersebut dia punya berat dia adalah sama dengan seperti ayat orang bersumpah. Bahasa Arab ni tuan-tuan, bila dia bersumpah, ayat tu memang beratlah. Kita kalau masuk ke mahkamah dan kemudian hakim kata sila bersumpah, saya tak nak bersumpah, maka tuan-tuan perkataan kita tak berat lepas itu. Tetapi apabila Allah gunakan kalimah laqad kana lakum, semua yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah bagi kamu Rasulullah itu uswatun hasanah. Betul tuan-tuan setakat ini kita? Tuan-tuan, adakah tentu tuan-tuan yang sama macam saya? Kenapa dalam ayat ketiga Allah kata jadikan Nabi sebagai contoh? Sebab kita minta pada Allah jalan, dan jalan itu adalah jalan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lah yang kita contoh. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat uswatun, dan boleh juga sebenarnya digunakan kalimah qudwatun, kerana kedua-dua memberi makna adalah ikutan. Rasulullah adalah qudwatuna, Rasulullah adalah ikutan kita. Rasulullah adalah uswatuna, Rasulullah adalah uswah ikutan kita. Maka semua yang dikasih lian, tetapi dalam ayat yang Allah minta kita jadikan Nabi sebagai ikutan, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimah qudwah hasanah, tetapi Allah menggunakan kalimat uswah hasanah. Allah hanya nak kalau bagi tahu Rasulullah sebagai ikutan, tetapi uswah Rasulullah sebagai ikutan dalam keadaan kamu menyayanginya.
Jadi tuan-tuan, bila Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka di sana bukan sekadar kamu jadikan Nabi sebagai suri teladan, tetapi ada satu tuntutan di sebalik kalimah uswah adalah sayang kepada Rasulullah. Jadi tuan-tuan, rupanya ada kalimat sayang kepada Rasulullah. Maka sebab itu saya juga nak mengambil kesempatan, dan ini hadis pada saya adalah tema. Kalau tadi hadis tema pembukaan, hadis ini adalah tema perbincangan. Maka hadis tema perbincangan tuan-tuan, saya nak bawa apa yang ada dalam kitab Imamul Bukhari, an Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari haddathana Musaddad qala haddathana Yahya ibn Sa'id Sa'id Al-Qattan an Syu'bah ibn Al-Hajjaj an Qatadah ibn Di'amah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tuan-tuan, hadis ini kita sering mendengarnya, tetapi pada malam ini, wahai Allah, bersama dengan kami harap, bukalah pintu-pintu rahmat. Kami nak buka pintu dada kami untuk kami mendengar. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita membacakan hadis-hadis penting tentang Nabi SAW, kadang-kadang dengar keluhan pada diri kita sendiri. Nabi menyampaikan sesuatu, tetapi telinga kita seperti tidak masuk ke dalam hati-hati kita. Mungkin kita kena pinjam sekejap. Ya Allah, pinjamkanlah aku sebentar ya Allah hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pinjam sekejap je, supaya aku dapat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dan berbeza dengan apa yang aku dengar, wahai Allah. Dan mungkin, wahai Allah, dengarkan, pinjamkanlah hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi Taimi. Ya Allah, pinjam ya Allah, sebab hati ini bila dengar tak rasa apa. Mungkin ya Allah kita bercakap pada Allah, wahai Allah, pinjamkan saya hati Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Al-Quraishi Adawi. Pinjam sekejap wahai Allah, supaya bila saya mendengar hadis yang penting ini, maka saya rasa dalam hati saya sesuatu. Baik, saya ulang tuan-tuan. Hadis Nabi yang kita dengar daripada Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Siapa dia? Imamul Bukhari. Mengambil daripada gurunya yang bernama Musaddad, mengambil daripada gurunya yang bernama Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan mengambil daripada gurunya yang bernama Syu'bah ibn Al-Hajjaj. Syu'bah ibn Al-Hajjaj mengambil daripada gurunya yang bernama Qatadah ibn Di'amah. Qatadah bin Di'amah mengambil daripada gurunya yang juga sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, berkata, aku dengar Nabi menyampaikan. Jom kita dengar tuan-tuan. Nabi kata, la yu'minu ahadukum. Kata Nabi, tiadalah sempurna iman seorang kamu. Tuan-tuan, mungkin kalau kita hanya hati kita dengar, kita tak rasa apa-apa. Tetapi seandainya kita dengar daripada hati, kita pinjam hati Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syams. Tuan-tuan, kita tahu bahawa bila Nabi kata tidaklah sempurna iman seorang kamu, tidak sempurna iman seorang kamu. Muslimah, kalau masak nasi tak sempurna, dia panggil apa ya? Memang tuan-tuan, memang makan malam pukul 6 last kali ya. Tanya tentang nasi pun dah tak jawab tuan-tuan. Nasi tuan-tuan kalau tak sempurna masak disebut nasi. Boleh makan tak? Nampak? Boleh? Masya Allah, memang boleh. Tapi kadang-kadang esok ke mana Pak Haji kita masuk ward, malam tadi makan nasi mentah contohnya kan. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, sebab
Cerita lama bagi tahu bangau kenapa engkau kurus, macam mana aku tak kurus. Ikan tak mau timbul, ikan kenapa tak mau timbul, macam mana aku nak timbul. Rumput panjang sangat, rumput kenapa panjang sangat, macam mana aku tak rumput, macam mana aku tak panjang. Kerbau tak makan aku, kerbau kenapa kau tak makan rumput, macam mana aku nak makan, perut aku sakit. Tanya pula pada perut kenapa kau sakit, macam mana aku tak sakit, makan nasi mentah. Tuan-tuan, kerbau yang begitu sado pun tuan-tuan masuk hospital tuan-tuan, apatah lagi kita. Maknanya tuan-tuan, bila Nabi kata tidak sempurna iman, kita boleh bayang bagaimana kalaulah sekiranya nasi yang dimasak tak sempurna, maknanya apa? Mungkin jadi mentah. Dan kalau mentah tuan-tuan, sebab tu saya kata, pinjamkanlah kami hati mereka-mereka yang nampak akhirat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ni saya cakap pada diri saya sendiri. Tiba-tiba blackout tuan-tuan. Boleh bayang tuan-tuan, tiba-tiba blackout. Saya yakin kita akan terpancut. Allahu Akbar. Gelapnya, gelitanya. Tapi tuan-tuan, bersediakah kita? Setiap orang daripada kita ni tuan-tuan akan masuk dalam liang lahat yang jauh lebih gelap daripada blackout pada malam ni. Cuba bayang tuan-tuan, kalau aircon kita tidak berfungsi dan kita mula rasa rimas-rimas dan panas-panas tuan-tuan, di alam kubur, dalam liang lahat, di alam barzakh tuan-tuan, panasnya begitu panas tuan-tuan. Nabi pernah menggambarkan tulang rusuk seorang manusia begini, tetapi sempitnya alam kubur jadi begini. Kenapa saya bawa benda ni tuan-tuan? Sebab hati para sahabat bila dengar hadis Nabi tadi, mereka bergoncang. Kalau iman tak sempurna, apakah penyelamatku di alam kubur? Kita dengar aja tuan-tuan, masuk kanan keluar kiri, atau kiri keluar kanan, atau bertembung di dalam, pecah terus tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, andai iman kita tak sempurna, kalau nasi tak boleh masak. Tetapi yang menyelamatkan kita di alam kubur tuan-tuan, bukan duit kita, bukan harta kita, tetapi adalah iman kita. Ketika Nabi menyebutkan tidak sempurna iman, tentulah kita risau, ya Allah, kalau macam tu, kalau iman tak sempurna, ya Allah, tentulah susah aku nanti di alam barzah. Sayyidina Uthman Al-Affan, orang ceritalah tentang neraka, dia pasti akan tunduk dan mengilingkan kepala. Tetapi jangan Sayyidina Uthman berjalan di kuburan, dia akan menangis sehingga bergoncang bahunya, basah janggutnya, air mata jernih mengalir. Dan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kenapa Sayyidina Uthman begitu sekali? Orang tanya dia, Amirul Mukminin, kenapa keras tangisanmu tatkala kamu melalui tanah perkuburan? Jawapan dia apa? Di sinilah tempatnya andai kalian selamat, seluruh perjalanan akhirat akan jadi selamat. Tuan-tuan cuba bayang, iman Nabi kata boleh tak sempurna, tetapi hatta, berita baik, hatta ada satu benda yang menjadikan iman kita sempurna. Bagaimanakah iman kita jadi sempurna tuan-tuan? Aku ahabba ilaihi, aku ini kata Nabi jadi orang yang paling disayangi. Dalam hati ini tuan-tuan, andai kita buka dada kita, yang paling kita sayang adalah Nabi. Yang paling kita sayang Nabi. Sekiranya sampai seseorang dia paling sayang pada itu adalah Nabi, maka semua yang saya hormati, sempurnalah iman. Tetapi seandainya Nabi tak jadi yang paling disayangi, mengatasi ibu ayahnya, mengatasi anak-anaknya, atau mana-mana manusia lain, iman kita tak sempurna. Maka soalan daripada penaja tuan-tuan, bukan pada saya, iman kita sayang ke Nabi tuan-tuan? Tuan-tuan, kita sayang ke Nabi? Alhamdulillah, tak ada seorang pun yang jawab saya tak sayang Nabi. Tak ada seorang pun jawab saya tak suka Nabi. Maka tuan-tuan, andai kita serius pada malam ni, kita sayang Nabi, boleh tak tuan-tuan atas nama muhasabah, apa tanda hati kita sayang Nabi? Barulah kita tahu bahawa sayang kita itu betul atau tidak. Apa tanda hati yang hati ini sayang pada Nabi? Kalaulah hati ini penyempurnaan keimanan, dan kemudian Allah kata uswatun hasanah, Nabi sebagai teladan. Uswah bermaksud ikut dengan sayang. Dia tak boleh ikut saja-saja. Orang boleh ikut Nabi tetapi tanpa sayang, boleh jadi. Orang boleh baca hadis Nabi tapi tanpa sayang dalam hati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi.
Maka kita tak nak jadi sebegitu tuan-tuan semua yang dikasihan. Maka soalan yang penting untuk kita petik pada malam ni tuan-tuan, apakah tanda hati kita yang sayang Rasulullah? Ya. Saya nampak yang belah sini je rajin menjawab, Masya Allah. Memang tuan-tuan buat WhatsApp group memang yang belah sana menjawab soalan. Tuan-tuan, apa tanda bagi kita serius tuan-tuan? Ya Allah, kalau macam tu macam mana ya? Iman tak sempurna. Bila iman tidak sempurna, kita dah tahu tadi. Apa jadi pada kita? Tak selamat kita semua yang saya kasih sekalian. Bagaimana nak bagi kita iman sempurna? Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sekarang kita tanya. Bila saya tanya, adakah kita sayang? Of course kita jawab, kita sayang Nabi. Tetapi marilah kita serius tanya, apa tanda hati yang kita sayang pada Nabi? Jawapannya adalah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan macam marah pun ada kan? Ustaz ni tanya. Bagi je lah tuan-tuan. Nabi bila satu benda penting, ini kaedah Nabi tuan-tuan. Kaedah Nabi, bila satu benda penting, Nabi tak akan sampaikan. Nabi tanya dalam bentuk soalan. Saya hanya nak ikut cara tu je. Saya tak nak katalah apa yang dikatakan oleh Einstein. Einstein kata, duduklah kamu dalam majlis, kamu beri soalan. Jangan duduk dalam majlis yang beri kamu jawapan. Sebab bila seseorang bagi jawapan, maka dia sebenarnya tidak menghormati kebijaksanaan orang lain. Tetapi bila diberi soalan, kita sedang develop kebijaksanaan kita. Itu cerita dia tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, inilah saya tanya, apakah tanda hati yang kita sayang pada Nabi? Masya Allah. Rupanya memang begitu orang dicemor ni tuan-tuan ya. Tanya 3 kali baru dia bagi jawapan. Kali pertama dia buat diam, kali kedua macam-macam tak tahu, tapi kali 3 dia bagi jawapan terus tepat tuan-tuan. Bila saya tanya pada kali keempat tadi, apakah tanda hati yang kita sayang Nabi? Saya mendengar jawapan sekali lagi hampir serentak oleh para hadirin yang ada di hadapan saya. Menjawab apa dia tuan-tuan? Saya teka tuan-tuan ni, kalau salah tolong betulkan. Tapi kalau betul tak apalah, tuan-tuan kata okey. Tapi kalau salah kata, oh bukan itu yang kami jawab. Tanda hati yang sayang pada Nabi ialah rindu pada Nabi. Rindu. Kerana rindu adalah tanda sayang. Kerana itu Imamul Ghazali menulis satu bab tentang al-hubbu wal-ishq. Maknanya seseorang apabila dia sayang, sebab semua orang boleh dakwa sayang, tetapi tanda sayang pada nurani sesuatu hati adalah apabila dia rasa rindu. Bila kita sebut fakta tersebut tuan-tuan, saya mula rasa risau. Adakah satu saat dalam hidup kita pernah tumpah air mata menangis, ya Allah rindunya pada Rasulullah, hendaknya aku bertemu dengan Rasulullah, indahnya wajah Nabi, aku nak tatap wajah Nabi. Andai ada rasa rindu, kasihmu adalah benar. Andai tiada rindu tuan-tuan, kasih kita masih lagi bertatih. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, barulah ada tanda luar yang kita katakan tadi. Kita ittiba' Nabi, kita selawat pada Nabi, kita tadi ittiba' Nabi, selawat Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi. Itu adalah tanda luar seorang yang mengasihi Nabi SAW. Tapi mesti bermula dengan tanda dalam hati. Tuan-tuan, saya rasa saya tak naklah panjang sangat pada malam ni. Tuan-tuan boleh ke kalau macam saya nak ajak sekarang ni bukan doa, tetapi kita selawat. Kita selawat pada Nabi tuan-tuan. Selawat ni zikir kan tuan-tuan? Ayat belah kiri ni tuan-tuan, bila kalian telah menunaikan solat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk. Baik tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan sempena kita pada malam ni bercerita tentang Nabi? Boleh tak saya nak ajak kita berselawat dan kita berzikir dalam keadaan kita berdiri? Boleh je duduk, tetapi sajalah untuk majlis ni tuan-tuan, kita berdiri sebab kita nak zikir dalam keadaan qiyaman. Boleh? Okey, kalau boleh jom.
Kita mesti sentuh orang sebelah. Itu baru nama rapat dalam bahasa Cemor lah tuan-tuan. Bahasa tempat lain kita tak berapa nak tahu kan. Selagi tak bersentuhan, itu belum rapat. Baik, rapat dengan kita, wahai ustaz. Maksud ana muslimah, pengerusi kata tak apa, lebih kurang dalam 3 saf ke depan, masih jauh dengan kami. Boleh tak keluar daripada batas tirai tu? Sebab orang lelaki tengok semua dah masya-Allah. Salah satu daripada sunnah Nabi adalah Nabi sangat mengajar umat dia supaya duduk rapat. Ini sunnah tuan. Yazid. Cik? Yazid marah. Cik Yazid, ya Allah, marah, tanya je, ya Allah. Ya? Saya dengan Cik Yazid. Tuan-tuan nampak saya rapat? Rapat bermaksud saya boleh sentuh. Dan tuan-tuan, rupanya Nabi jadikan kita boleh bersentuh dengan orang ni bukan sebab kita boleh bersentuh, tapi sebab hati kita boleh rapat. Bila hati kita tak boleh rapat tuan-tuan, tidak boleh rapat, kita takkan boleh sentuh. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang sangat menakutkan tentang solat, orang-orang solat berjamaah. Nabi didik para sahabat sampai kalau solat mesti rapat. Hatta aqalna sampai kami faham. Maknanya kalau kita ni jadi anak murid Nabi tuan-tuan, kami faham bila Nabi buat majlis ilmu mesti duduk rapat-rapat. Sampai kalau turun gugurnya daun tak akan jatuh ke bumi, mesti atas kepala atau bahu ataupun riba para sahabat. Dan Nabi sampai semua orang faham. Sampailah satu hari tuan-tuan, Nabi SAW keluar untuk solat dan para sahabat dah susun saf. Dan pada ketika itu ada seorang sahabat Nabi, ya, dia tidak rapat dan di kehadapan dadanya. Fara'a, dan Nabi nak angkat takbir tuan-tuan, Nabi nak angkat takbir hatta kada ayukabbira fara'a rajulan. Maka Nabi hampir nak angkat takbir dan Nabi melihat seorang lelaki badian sadruhu, maka mendapati dadanya jauh yang menyebabkan dia tak sama dan tak rapat. Nabi berhenti tak angkat takbir. Nabi sebut apa tuan-tuan? Tolong dengar betul-betul wahai ahli jamaah yang saya sayangi. Nabi sebut apa dia? La tusawwunna sufufakum. Nabi kata tolonglah betul-betulkan saf kalian. Maknanya rapat betul-betul. Nabi kata lurus betul-betul. Sekiranya memang kalian pilih untuk tidak rapat, la yukhallifannallah baina wujuhikum. Kalau kalian tak boleh buat benda yang mudah itu, Allah akan benar-benar pecahkan hati kamu. Itu yang berlaku pada umat Islam pada hari ini tuan-tuan. Kita rasa alah apalah sangat nak rapat kan, tetapi akhirnya apa jadi? Kita bayar harga yang sangat mahal. Akhirnya kita berpecah tuan-tuan. Dan kita ingat kita okey bila berpecah. Akhirnya kita menjadi umat yang sangat malang. Tuan-tuan dah marah kan? Kata selawat ni ceramah berdiri pula ni, apa cerita tuan-tuan? Sikit je kan. Lepas ni pun nak habis dah. Biasa kalau saya ajak berdiri tu maknanya kita nak habiskan dah lah. Boleh kita selawat sama-sama? Baik, boleh tak tuan-tuan? Kita nak sangat syafaat Rasulullah. Sebab Nabi pernah menyebutkan tentang wajabat syafaati. Wajib aku nak memberi syafaat pada orang itu. Bahkan orang yang selawat pada satu selawat, Nabi akan selawat, Allah akan selawat, banyak selawat kepadanya. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi bi ashran. Baik, hadis ni tak payah saya terang, semua orang tahu bahawa masya-Allah. Kalau macam tu, jom pada malam ni kita rapat dah, kita selawat, kita berdiri, kita selawat sama-sama dalam keadaan saya harap satu je. Tolong lepaskan rasa gembira kita. Ya. Sebab kadang-kadang saya selalu juga tuan-tuan ikut orang selawat kan, tapi muka marah tak tahu kenapa ya. Mungkin marah sebab dia jadi umat Nabi Muhammad, patutnya aku ni di umat Nabi Musa. Ya. Bila sallallahu ala Muhammad, tetap tak puas hati tuan-tuan. Jadi pada malam ni tuan-tuan, jom kita bagi muka kita yang paling manis. Tuan-tuan buat ke manis ke tak tu? Tak apalah tuan-tuan. Kalau tak nak manis tak apa. Sebab manusia nanti mati sebiji macam mana dia hidup. Kalau memang kita nak mati nanti muka kita nak masam ke tuan-tuan? Sampai satu kampung cerita, ya Allah muka dia masam, ya Allah. Malam ni masam lah tuan-tuan. Kalau selawat pada Nabi pun kita tak boleh nak senyum tuan-tuan, macam mana ketika mati kita nak kita senyum? Dan orang yang masam perjalanannya tuan-tuan bukan pada mukanya tetapi pada perjalanan payahnya.
Jadi kita doa lah ya Allah semua orang ya. Jom kita boleh malam ni insya-Allah sama-sama. Baik, sikit je kita nak selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nuri, anta iqsiru wa ghali, anta misbahus las. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak habiskan sedikit lagi bingkisan bicara kita pada malam ni. Boleh ke nak saya jemput tuan-tuan duduk? Jangan pasang gear reverse. Ya, memanglah kita rindu kat tiang-tiang kita tu, tapi hari ni tuan-tuan insya-Allah kita buat sebab memang kita nak sayang Nabi kita betul-betul. Dan kita, tuan-tuan, saya nak jemput duduk perlahan-lahan. Just adjust saja. Dan penting bagi tetap rapat. Boleh duduk tuan-tuan. Adjust sikit je. Jangan duduk atas orang, tu je. Baik. Alhamdulillah, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Masya Allah. Tuan-tuan cuba bayang ya, kalau umat Islam dia duduk macam ni dengan duduk macam tadi, mana yang kelihatan lebih kuat ukhuwah dan kasih sayang? Tak, jangan ambil hati saya cakap terang. Tuan-tuan takut nanti saya cakap nanti saya kecil hati kan, nanti di left group kan. Tak, tuan-tuan, jujur tuan-tuan, bila umat Islam boleh duduk macam ni, tuan, tangan saya minta maaf. Okey. Bila umat Islam boleh duduk macam ni tuan-tuan, berbanding dengan mungkin umat Islam duduk berpecah-pecah, mana yang kelihatan ada kesatuan umat Islam? Macam ni kan? Sebab itu tuan-tuan, kita cakap, rupanya kita rasa bahawa apa masalah? Tak ada masalah, no big deal. Apalah benda-benda kecil macam ni tuan-tuan? Kecil ke tuan-tuan? Kesatuan kecil ke? Kasih sayang kecil ke? Besar tuan-tuan. Sebab kita terlupa jaga benda kecil inilah tuan-tuan. Sekarang Israel tuan-tuan tak tahu, hanya Zionis sebenar tu tuan-tuan tak lebih daripada 5 juta orang saja tuan-tuan. Tapi sekarang dia nak bunuh, dia bunuh. Dia nak tembak, dia nak tembak. Dia bom, dia boleh bom. Dia buat sesuka hati dia depan mata 2 bilion umat Islam. Umat Islam bukan 5 juta tuan-tuan dalam dunia ni. Umat Islam adalah 2 bilion tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mungkin tak perasan lagi tuan-tuan, 1 bilion, kot ada yang mungkin rajin di sini kan, tak ada berapa kerja sangat sebab esok cuti katanya. Nak bilang 1 sampai 1 bilion, agak-agak bila habis tuan-tuan? Jawapannya adalah 24 tahun. Bilang saja 24 tahun nanti baru habis 1 bilion. Banyak tuan-tuan. Umat Islam bukan 1 bilion tetapi 2 bilion. Tetapi apa jadi pada umat Islam? Kita sedang bercakap ni tuan-tuan, saudara kita di Gaza dulu dibom semahu-mahunya. Dia bom tuan-tuan macam perang dengan tentera besar. Tetapi yang dia bertembak adalah orang-orang tak ada senjata, orang-orang tua, anak-anak kecil tuan-tuan. Sekarang mereka perangkap di satu kawasan dan mereka nak buat satu strategi lagi, adalah sekat semua makan dan minuman, dan mereka nak semua yang ada di Gaza mati kebuluran. Itu planning yang mereka sedang buat sekarang, dan itu yang dilihat. Cuba bayang tuan-tuan, mata kita tengok bagaimana anak kecil ambil genggam tanah makan sambil menangis sebab menggigit terlampau lapar tuan-tuan.
Kenapa tuan-tuan? Sebab di masjid kita berkumpullah orang yang kadang-kadang kita ada berbeza sikit pendapat, orang ni beza sikit pendapat. Perbezaan kita telah buat keputusan, ini bukan saudara aku dunia akhirat. It's okay tuan-tuan, kita memang berbeza. Tak semestinya sama barulah. Tetapi bukan menjadi alasan untuk kita hilang rasa sayang, hilang rasa hormat. Biarlah kita tetap sayang dan hormat. Kenapa semua yang dikatakan? Sebab itu akan memberi kekuatan kepada kita, memberi kekuatan pada umat. Dan akhirnya tuan-tuan, masjid satu hatinya berpecah, masjid dua hatinya berpecah. Kumpullah walaupun 1 juta umat Islam yang berkumpul dalam keadaan masjid mereka bukan menyatukan hati, maka pada ketika itu tuan-tuan, berlakulah apa yang berlaku saat ini. Saya paling tak tahan baru ni, tuan-tuan pun dapatkan satu klip video seorang anak kecil keluar daripada rumah sebab tak tahan tengok mak terlampau lapar. Mak dah tua dengan sakit, terlampau lapar. Kita tak pernah rasa perasaan terlampau lapar tuan-tuan. Kita asal lapar sikit, kita terus cari makan, dan Allah bagi rezeki tuan-tuan. Anak ni tengok mak dia terlampau lapar tuan-tuan, berjalan 7 batu cari kat mana ada makanan. Dan orang kata ada satu tempat pengagihan makanan. Cuba bayang budak umur 14 tahun berjalan untuk cari sepotong roti, bukan dia untuk dia, tapi untuk mak dia. Dan tuan-tuan, cuba bayang nak dapat sepotong roti tu je yang kita duk buang-buang tu, dan dia dapat tuan-tuan, dia cium tangan yang bagi tu, dia terus patah balik untuk lari bagi sepotong roti tu pada mak. Dia suka nak bagi pada mak dia. Baru lebih kurang 5-6 tapak tuan-tuan, tentera Zionis bidik di belakang lepaskan tembakan tuan-tuan daripada M16, hancur tubuh budak ini tuan-tuan, rebah tuan-tuan. Cuba bayang anak kita tuan-tuan yang berada di sana dalam keadaan rebah tuan-tuan, dalam keadaan matanya memandang yang dia nak bagi roti ni pada mak dia. Roti tersebut tuan-tuan masih digenggam dan darah merah hanyir dia tuan-tuan. Yang kita makan roti disapu dengan mentega dan pelanta, tetapi tuan-tuan anak kecil ni dia pegang dalam keadaan harapan dia, tetapi roti tersebut telah diserap dengan darah dia sendiri dan dia menghembuskan nafas yang terakhir. 2 bilion umat Islam berhati, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tak mula di masjid kita. Cuba bayang kalau Nabi ada tuan-tuan, tengok, ya Allah, Nabi tengok semua keadaan ini, alangkah pedih dan peritnya Nabi. Jangan salahkan orang tuan-tuan, kita salahkan kita. Kenapa aku tak boleh di masjid aku? Sayangi, santuni, hormati orang. Kita datang ke sini tuan-tuan, tak lain dan tidak bukan, kalaulah solat itu adalah tentang hanya hubungan dengan Allah, maka solat terbaik dalam gua tuan-tuan. Tetapi kenapa Allah suruh kita solat di masjid? Sebab Allah nak supaya hati umat Islam tertaut. Umat Islam datang ke masjid, tetapi mereka tak nak tautan hati. Aku, engkau. Dan akhirnya kita bayar harga yang sangat mahal. Tuan-tuan, maaf saya di hujung ni, saya lambat sikit datang. Lepas tu tuan nak balik cepat pula tu kan? Tuan-tuan jangan jam. Pagi-pagi ada program di KL. Tuan-tuan, saya tak sempat nak bergambar. Saya suka menara sini tinggi ke tak ya? Tanya pun tak jawab tuan-tuan. Hanya menara je kot. Menara sini tinggi ke tak? Tinggi. Alhamdulillah. Zul Iqmal, nanti kita ambil gambar di menara, selfie tuan-tuan. Tinggi mana tuan-tuan? Oh, tinggi sangat ya. Saya ni berjalan tak banyak tuan-tuan, habis tinggi Kuala, lepas Kuala Botal, ya, Ipoh, Cemor ni jauh sangat tuan-tuan. Saya pergi satu masjid, dan ramai di sini pun dah biasa pergi masjid ni mungkin. Tingginya menara masjid ni tuan-tuan, Bilal bila nak laungkan azan, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tak boleh masuk dalam syurga melainkan kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tak boleh beriman melainkan dalam hati kamu penuh dengan rasa kasih sayang. Tuan-tuan, saya cerita tentang apa tadi tuan-tuan? Bilal, menara, masya-Allah. Tuan-tuan, masjid ini Bilal bila nak laungkan azan, mana Bilal sayang? Mana Bilal kita tadi? Oh, cik baik. Bilal dalam masjid ni tuan-tuan, andai dia nak azan, untuk sampai ke puncak menara dia kena naik kuda.
Ada satu masjid. Dalam menara tu tuan-tuan besar, 5 orang tuan haji ni. Saya nak masuk dalam masjid ni tuan-tuan. Saya dapat 5 orang tak ada. Saya keluar cari. Saya dapat 5 orang tak nak masuk dalam, tapi duduk di luar-luar, membelakang di penjuru, menangis teresak-esak. Menangis, saya masih ingat suara tangisan tuan-tuan haji itu, menangis teresak-esak sampai saya pujuk, mari kita masuk, mari kita masuk. Tuan-tuan, saya cerita tentang 2 masjid yang berada di Sepanyol tersebut. Kenapa tuan haji itu menangis tak nak masuk? Sebab Masjid Cordoba, untuk makluman kita, adalah masjid kedua terbesar di dunia pada zaman dia. Kenapa tuan-tuan haji di Morang ni menangis? Sebab masjid yang saya sebut tadi di Seville dan masjid yang saya sebut tadi di Cordoba bukan jadi sebuah masjid, tetapi telah bertukar menjadi gereja. Umat Islam tak boleh solat tahiyatul masjid pun di sana. Umat Islam tak boleh nak solat pun di sana. Bangunannya megah, tetapi tak boleh lakukan solat. Saya ingat last day saya di sana dengan pembawa yang membawa saya bernama Salim, budak generasi kedua memeluk agama Islam. Dan sampai di satu tempat di Granada. Granada ni tuan-tuan adalah port terakhir yang sebelum umat Islam dihantar ke Morocco, dan dijanjikan kapal-kapal, dan kemudian kapal-kapal disediakan di tengah laut, dan ratus ribu umat Islam berhimpun untuk berpindah, sebab mereka ada pilihan stay tukar agama, atau tak nak, balik ke Morocco, balik ke Afrika, dan kamu disediakan kapal. Saya masih ingat tuan-tuan, saya dengan Bro Salim berjalan satu kawasan, tiba-tiba ditarik jubah saya. Dia kata, Zul, dia suruh berhenti sekejap. Saya pun tanya kenapa, dan dia sebut sambil dia menangis. Saya tengok air mata dia bergenang pada kelopak mata dia. Saya kata, Salim, apa yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, Zul, di sinilah beberapa ratus tahun yang lampau, seluruh padang ini adalah darah orang Islam. Ratus ribu umat Islam telah disembelih hidup-hidup tuan-tuan, macam kita sembelih mesin korban tersebut, dan darahnya mengalir tuan-tuan, sehingga andai kita berjalan tuan-tuan, kita kena angkat sebab kita meranduk. Darah hanyir, dan darah mungkin sampai di atas paras buku lali di sepanjang padang tersebut. Dan nun di pantai, sebab mereka tipu umat Islam. Kalau kamu nak tinggal di Spain, tukar agama, tapi kalau tak, kamu kena balik, disediakan kapal. Tuan-tuan, ketika umat Islam berhimpun, semua kapal dibakar dan mereka disembelih. Dan ketika itu, saya masih ingat lagi sampai sekarang, Salim cakap kat saya, Zul, sekiranya saya boleh bercakap pada semua umat Islam, saya akan bagi tahu pada mereka, tolonglah jangan bersengketa sesama kita. Tolonglah jangan rasa benci pada saudara kita sendiri. Sebab we have to pay. Kita kena bayar, dan harganya sangat mahal. Tuan-tuan, kita tak duk rapat, kita tak senyum, harganya mahal tuan-tuan. Dan dia kata, umat Islam tak tahu, dengan kita benci saudara kita pecah sesama kita, harganya sangat mahal. Apa dia? Padang yang penuh dengan darah. Ini harga yang kita kena bayar. Saya bila dengar tuan-tuan, saya terus menangis. Saya cakap, bro, sorry lah, kami memang nak berkelahi hari-hari. Cari je sebab supaya kami akan berkelahi. Saya tahu kadang-kadang kita tak boleh tolerate atas sesuatu benda yang boleh kita bersama-sama. Sebab tu kalau kita di masjid kita ni tuan-tuan, siapa pun, anggaplah semua ni sahabat dunia akhirat kita. Macam saya katakan tadi, kita tentu ada semua, tak benda semua yang kita sama, tetapi bukan sebab untuk kita saling berbenci dan bermusuhan antara kita sesama kita. Andai masjid tidak boleh menyatukan kita, tuan-tuan cadangkan saya, tempat mana lagi tempat lain? Andai masjid bukan jadi tempat untuk menyatukan umat Islam, tolong saya tuan-tuan, sebut satu tempat supaya lepas ni saya pergi sana untuk satukan umat Islam. Pasar malam, konsert, stadium. Nabi kata hanya ini tempat dia. Kalau ini juga tidak boleh tuan-tuan, jawapannya tidak ada lagi tempat bagi umat Islam. Semoga tuan-tuan, dengan sebab
Kita pada malam ni bukan berceramah, tetapi kita amalkan apa dan kita fikirkan bersama-sama. Semoga masya-Allah pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin Tuan Haji yang mulia, Ustaz, mengundur diri. Semoga apa yang kita buat pada malam ini, nanti tuan-tuan di hari akhirat kita akan berdiri lagi sekali depan Tuhan, dan ini akan dipertontonkan oleh Allah. Maka wahai Allah, terimalah ini jadi amal soleh kami wahai Allah. Wahai Allah, terimalah ini jadi amal soleh kami wahai Allah. Wahai Allah, terimalah ini jadi amal soleh kami wahai Allah. Jadikanlah kami melakukan semua ini kerana kami sayang kepada Nabi kami wahai Allah. Campakkanlah rasa rindu dalam hati kami wahai Allah. Wahai Allah, tuan-tuan nak ganjaran pahala tuan-tuan? Ada tak harapan kita tuan-tuan? Tuan-tuan, dan akhir sekali, andai memang kita harap ini jadi pahala, boleh tak tuan-tuan saya merayu satu perkara? Kita cakap pada Allah, wahai Allah, apabila amalan ini menjadi pahala kepada kami, jadikanlah dia hadiah buat ibu kami wahai Allah. Jadikanlah dia hadiah buat ibu kami wahai Allah. Jadikanlah dia hadiah buat ibu kami wahai Allah. Masa mungkin kami boleh menyayangi orang lain kalau kami adalah manusia yang tak peduli pada manusia yang sangat berjasa pada kami. Tuan-tuan yang begini hebat duduk, satu masa tuan-tuan kita menempel dalam rahim seorang manusia. Seluruh makanannya kita ambil untuk besarkan kita, membina tulang kita. Tapi saat kita dah makin kaya, saat kita makin kuat, manusia yang bersusah payah itulah tuan-tuan paling akhir kita telefon, yang paling akhir kita nak tanya khabar, yang paling akhir kita nak kongsi kegembiraan kita. Kita habiskan gembiraan dengan orang yang rapat-rapat dengan kita. Mak minta maaf, anda yang terakhir. Ayah minta maaf, yang terakhir. Macam ni muka tuan-tuan nak mendapat redha daripada Allah. Ke malam ni tuan-tuan, atas nama kasih kita kepada Nabi yang mengajarkan perkara ini, ya Allah, tolonglah wahai Allah, jadikanlah pahala buat ibu kami wahai Allah. Angkatlah darjatnya ya Allah. Angkatlah darjat ayah kami wahai Allah. Kami tidak pernah membilang susahnya membesarkan kami, asal kami minta dia bagi. Tapi kami tak tahu cerita di sebalik susahnya mereka untuk membesarkan kami. Jadikanlah pahala buatnya ya Allah. Ya Allah, di atas rasa sayang itu, binalah hati sesama kami di jamaah masjid ini wahai Allah. Binalah hati kami. Kami tak sanggup lagi untuk melihat ya Allah umat Islam kami di Gaza mengalir darah dan menderita. Ibu-ibu yang terpaksa menyelongkar bangunan-bangunan untuk mencari anak-anak mereka yang tertimbus. Anak-anak yang menjerit pada setiap hari mencari ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Mereka tidak ada sebarang pertolongan. Tolonglah mereka ya Allah. Mereka dalam genggaman orang yang sangat zalim ya Allah. Berilah pertolongan-Mu pada mereka wahai Allah. Berilah kami ya Allah. Dan janganlah tanya kami di hari akhirat apa yang kami lakukan, sebab kami tak ada jawapan untuk itu wahai Allah. Kami tidak ada jawapan wahai Allah, sedangkan kami menyaksikan hari demi hari, penderitaan demi penderitaan, titis darah demi titis darah, kematian demi kematian. Ya Allah, semoga majlis kami diterima. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ilahana afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dua benda yang saya kena cakap pada tuan-tuan. Terima kasih sebab tuan-tuan sangat baik. Budi baik tuan-tuan akan saya kenang sampai bila-bila. Tuan-tuan begitu orang yang merendah diri, saya panggil untuk datang. Tuan-tuan datang, walaupun tuan-tuan tentulah rasa sesuatu dalam hati, tetapi sebab itu budi baik tuan-tuan. Semoga Allah balas budi baik tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Dan yang kedua, saya bercakap dengan tuan-tuan, saya bergurau tadi tanya-tanya, tuan-tuan mesti ada rasa tersinggung dalam hati, tak senang. Maka itu kelemahan saya. Maka saya mohon izin untuk memohon kemaafan pada tuan-tuan. Bolehkah tuan-tuan maafkan saya? Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Saya diingatkan oleh Tuan Haji pengusi kita, katanya saya pernah datang 2013. Allah lama sungguh kan tuan-tuan. Tak tahu berapa tahun pula nak datang kan kalau macam tu kan. 2013, 14, 25 tak tahu. Harapnya kita jumpa lagi masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.